Hai, ini soalan ketiga. Soalan ketiga mempunyai dua situasi. Situasi pertama, awal mula program akan dipaparkan ikon seperti ini. Situasi kedua, dia complicated sikit. Sebab apa? Sebab ia bermula apabila kita menekan butang logo microbit. Sebab nak kena set nombor rawak, nombor 1 hingga nombor 9. Kalau nombor tu lebih kecil daripada 5, akan keluar gambar binatang. Kalau lebih besar daripada 5, akan keluar ikon payung. Kalau sama dengan 5, akan keluar gambar hati. Jom kita demo. Ini awal mula program, akan tunjukkan ikon senyum. Dan saya tekan logo microbit. Nombor 4, keluar gambar binatang. 7 payung. 1 binatang. 8 payung. 5 hati. Jadi dah selesai. Terima kasih.